Ramai yang tanya saya, bagaimanakah cara mandi wajib yang paling mudah, yang paling ringkas, yang paling senang. Pertama sekali, untuk menjawab pertanyaan mandi wajib yang paling mudah, yang paling ringkas ni, kita kembali kepada rukun mandi wajib. Untuk makluman semua, mandi wajib ni sebenarnya memang mudah, memang senang, memang ringkas je mandi wajib ni. Kerana mandi wajib ni mempunyai dua sahaja rukun yang wajib kita ikuti sepenuhnya semasa kita mandi wajib. Pertama, rukun yang pertama iaitulah niat. Kita boleh niat dalam bahasa Melayu, sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Boleh juga kita niat, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Jadi, selepas daripada itu, rukun yang kedua adalah kita meratakan air pada seluruh anggota badan kita. Jadi, seseorang yang telah melakukan kedua-dua ni, selepas dia niat, kemudian dia pun dah ratakan air pada seluruh anggota badan ni, maka telah sah dan sempurna mandi wajib dia. Jadi ada pun nak ambil ayat sembahyang sebelum mandi wajib, ataupun nak mendahulukan anggota kanan kemudian anggota kiri, perkara-perkara ni sebenarnya dia tak termasuk di dalam perkara yang wajib ketika melakukan mandi wajib. Jadi sebenarnya kalau kita faham konsep ni, maka sebenarnya mandi wajib sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang. Jadi cuba komen. Selalu kebanyakan daripada kita keliru tentang mandi wajib ni, kita keliru tentang mana. Maka saya mengakhiri konten saya ni juga untuk saya memaklumkan sekolah saya, Sekolah Agama Raya Irsyadiah yang mempunyai pelajar seramai 200 pelajar. Saya sebagai guru besar di sekolah tersebut masih lagi membuka ruang dan peluang kempen mencari dana, iaitu seorang menyumbang RM10 untuk sekolah saya, aktiviti dana kebajikan kepada pelajar dan guru sekolah saya. Maka bagi sesiapa yang nak sumbang, bolehlah sumbang pada akaun yang tertera. Moga-moga memberi manfaat dan kefahaman.